Saya percaya ke tak? Rumah besar ni ada harga RM900 sebilik. Bilik ni harga dia RM990. Bilik ni besar weh. Besar bilik dia besar sikit. Wah, comel yang bilik air. Mu tengok dia. Lah harga dia RM990. Dia pas sini pun ada puila juga weh. Rumah perwira ni ke 3,500 je. Semu boleh duduk sampai 7 orang. Ada dengan swimming pool. Mari kita nak tengok dalam. Jom. Halo, hai set kita. Lo ni Nana duduk di Dinano Darussalam. Okey, lo ni kita baru sapa di Dinano Darussalam, duduk di Krabi Semu. Sepak dia ni luas sangat, dalam 10 rai. 10 rai sini ada belakang. Tengok ni rumah dia ni, tengok comelnya. Rumah ni boleh untuk sewa juga. Segenah ada dalam. Bilik kecil 400 lebih pada. Lepas tu ada kafe siap, mene budak pun ada. Tempat basuh kereta pun ada. Tempat basuh baju pun ada. Wila pun ada. Seluruh di tempat dia ni ada sibo serbi. Lepas tu so lagi nak royak kata murah semua puwila dia. Nanti Nana nak pergi tengok. Rumah perwira ni ke 3,500 je. Semu boleh duduk sampai 7 orang. Ada dengan swimming pool. Mari kita nak tengok dalam. Jom. Kita masuk pak jumpa TV dulu, nombor 1 jumpa TV. Dalam comelnya ada dengan katil. Katil bawa budak-budak ni siap ni. Sukalah budak kalau ada lagu ni ada. Di tepi ni pula ada tangga naik main. Naik mari sebelah ni pula boleh gelasa turun nak pula dah. Dia rendah lah dalam rumah. Sukalah budak. Bawah ni ada lembek lagi weh. Belah ni ialah katil dua pula sama weh. Wow, tengok untuk keluarga besar boleh ni mari duduk sini memang murah. Berapa katil dah? 2. 3-4 depan. Bilik ni jadi minimum molek dia. Ada cumi ni lek siap ni tengok ni. Lepas tu dalam bilik minimum sungguh aja buat dengan kayu comelnya. Comel mai kita mai pula. Bilik air semu ulu luahnya. Tengok ni. Belah ni ialah tempat mandi. Shower. Sini. Tu dia. Dia ada cumi tutup molek. Cucu molek takut belengan. Tempat kecil merok pun sini. Ada cumi siap. Ada goni siap dengan comel ni. Tengok comel bersih je. Rumah ni ada 2 bilik. Bilik tepi 2-2. Ni bilik selagi. Sini pula jadi hak ibu bapa pula ni ada katil siap. Jadi macam minimo juga. Sebelah ni ada apa nama cumi nilik kago jenis minimo comelnya. Wow, kita pergi tengok belakang. Okey, sebelah ni pula ada pinggir makuk siap. Ada pak basuh siap, ada beti. Beti saiz biasa siap dengan air. Pergi tengok luar pula. Jom. Weh, comel. Ada pintu gapo ni sini ni. Nanti kita nak buka. Wow. Ni tengok ni janguk kilat dah kan ni. Kereta kita ni. Kalau mari di Dinando dia ada tempat gotu basuh kereta sini pun ada. Siapa mai sini goyak kata mari tengok dalam pek Nana. Boleh diskaun 10% ni. Ni tengok ni goyak ketu aja dah. Ni tengok kolej dia. Swimming pool sini. Swimming pool ada dengan pak gloso dia semua. Hak Nana ambil ni ialah bilik swimming pool capur dengan orang. Jadinya setiap bilik 1, 2, 3 boleh main di swimming pool ni ramai-ramai. Tapi kalau siapa tak suka main ramai-ramai boleh ambil bilik private sebelah tu. Dia swimming pool suku untuk anda gitu. Mai nak bawa kita tengok.
Bilik ni ialah bilik private. Jadi bilik ni ada orang ambil dah. Dia request kata tak saya katil. Jadinya tak saya katil ni sebab ada budak kecil kau kan tak tahu. Dia request kata tak saya katil. Tengok you wear katil tu bik. Bilik ni boleh duduk ni orang. Customer mari royak nak 7 orang. Ya apa mari ya apa gini sebab you nak ni bukan gapo. Jom mai tengok dalam. Ni bilik nombor 1. Ada mari siap dah. Ni satu bilik lagi. Jadi sini private ni ada 2 bilik. Ni bilik yang kedua. Tengok comel. Belah ni jadi bilik janguk semua. Ada meja siap, ada sorok. Lepas tu baju. Tu dia ada aircon beres. Ada meja makan, ada kaunter, dapur siap dengan peti. Kalau beli nak masuk sini boleh. Kita tubik luar pula. Weh, puwila duk belakang. Ya private ni private untuk puwila tak kosing orang. Ni comel. Untuk mari keluarga bolehlah main-main terjun sini. Ni kita duduk pula satu tempat dia panggil rumah Jepun. Rumah Jepun harga dia duduk di 4,500. Rumah Jepun ni luas pada rumah anak-anak sewa saat ni lagi sebab sini ada luas parking kereta. Jom masuk dalam kita pergi tengok. Rumah Jepun. Sejuknya. Wah, bau sedap. Tengok ni. Ruang tamu dia style minimal gini. Jenis Jepun-Jepun lah. Rumah Jepun biasa kita tahu dah kata dia tidur di latar. Tengok ni. Jadi tikar dia pun jadi tikar semua. Ni bilik yang pertama. Wah, banyak yang boleh muat orang. Tengok ni. Rumah dia Jepun sungguh. Tengok pak tidur. Pak tidur bawah belakang. Pak nampak tidur dia. Tu beg luar pula. Beg luar pula ada lagi. 3 pak tidur. Sebelah ni gapo ni? Sebelah ni ialah pak mandi. Sebelah pak mandi supaya tadi tapi luas sikit. Design dia pun comel sikit dah dengan lain dah. Luas pada pak kita duduk tadilah. Allah meja dia tengok ni duduk tanah belakang tengok. Ni bilik pula Samuel. Ni tengok bilik dia. Ni sini ada pula 2 pak tidur ni dengan bilik ni. Comelnya. Untuk orang keluarga besar atau main group bolehlah ambil bilik ni sebab baloi sangat sebab dia banyak benar ni pak tidur. Bilik ni ada bilik air dalam lalu. Luar lah. Tapi bilik ni tak ada cuming. Tak ada cuming, katuk macam bilik lain-lain. Tapi luas juga. Kalau mari grup besar, memang sedap nerak lah semu. Kita duduk di guest house pula. Guest house ni ada harga murah dan mahal. Murah kali duduk di 500, mahal kali duduk di 1,500. Nanti kita nak pergi tengok bilik dia deh. Sebab kita mari dah ni kena pergi wirata tahu. Tengok rumah comelnya. Bunyi kata sini ramailah mari buat pre wedding pun molek sini ni. Orang nak main nikah apa boleh. Wah, tengok ni kereta ni kereta rare ni royak comelnya. Kereta ni siapa nak menaik boleh ni. Sewa naik untuk healing ni boleh. Yawi. Baik dia. Weh, ni comel lagi. Wah, comelnya. Ni kereta gapo kereta kura dia orang panggil dia. Comel sungguh rumah tengok macam duduk dalam got tu cerita hitam manis ni lagi ni. Tengok style. Comel. Comel. Ni kita duduk tepat depan dia. Wow. Comelnya. Wow. Ada nampak duduk relax pun banyak tengok ni. Duduk relax sini tengok sebelah ni.
Nak gambar apa pun memang comel sungguh lah. Okey, nanti kita nak pergi tengok bilik yang pertama di dalam ni deh. Ni ialah guest house nombor 2. Ia nama Hong Wai. Bilik hotel. Okay, bilik ni harga dia RM190. Tengok comel. Bilik ni bilik hotel. Disebabkan dia ambil mari pun jadi buat dengan hotel semua. Ni tengok comel mari dia. Wow, mari, lemari. Tengok buat dengan gotel. Sibo ni tengok kaunter ni pun buat dengan gotel. Sibo gotel ni tempat nyulik pun gotel. Tengok comel ni. Untuk siapa mari tak ramai 2 orang. Bolehlah mari ambil di bilik gini. Duduk bilik besar. Memang besar sangat. Kalau kita main 2 orang bolehlah ambil bilik ni. Sebelah ni pula tengok bilik air dia. Wah, selesa bilik air. Okey. Ni bilik 100. Bilik luar ni ialah view. Comel go ni pun. Tengok ni. Wow, view lek belakang rumah. Macam kita duduk dalam rumah dah. Oh, view. Ni kita nak bawa kita tengok harga RM1,390 pula. Ni bilik ni. Bilik ni nama dia bilik air terjun Namtok. Bilik ni besar weh. Besar bilik dia besar sikit. Sebelah ni ialah apa nama bak nyolek lecu deh. Ada beti halu, ada kaunter, ada TV. Lepas tu ni pak tidur. Dia bagi pula pak tidur lebih 2 untuk bawa anak. Kiri dah kan ni. Sebelah ni ialah bilik air. Wah, comel yang bilik air. Mu tengok tu. Ni, tengok comelnya bilik air. Wow, ni tandas dia. Bilik air dia ada pak pecek macam Jepun dia. Pecek diri, pecek molek, pecek tak molek macam naik muka. Lek luar tu dia kata view molek, view Namtok orang panggil dia. Duduk tepi ni, buka sini. View dia boleh tengok air terjun tepi ni. Orang panggil view Namtok. Habis dia panggil view Namtok ni sini. Okey, adik kata dak atas ada lagi 5 bilik. Sebabnya bilik sini ni yo tak super belakang. Satu bilik tu tim dia tak super lah orang panggil dia. Kena pergi tengok sosok. Okey, li atas ni ialah harga dia RM190. Wow, ni kita masuk dalam di bilik asma. Bilik asma nama dia. Tengok katil pun nampak comel deh. Nama Retino ya kena comel. Tu. RM100 boleh duduk doh rasa weh. Tim dia tim putih jambu gitu macam princess. Ni comelnya. Bahasa nak jangok pergelak. Oh, bilik air dia putih. Ada pintu nelo kiri kanan. Tengok ni. Tengok comel. Boleh RM100. Comel dok. Bilik kanan lagu ni pula saya mu. Wow, tim dia putih tapi tubik gini macam dulu-dulu zaman-zaman sikit dah. Mari dia ni jenis zaman-zaman gitu Kalau siapa ingat Kemil 10 harga, bolehlah mari hok ni. Hok tu moden sikit hok sana ni deh. Tengok ni, wow, ada kes maya. Siap. Ni dak bilik dia. Wow, comelnya bilik. Tengok bilik dia ni super kata orang jatuh duduk deh. Tengok Sebelah ni jadi TV. Ada ya cedek pak tidur kalau mari ramah. Lepas tu mari sebelah ni pula. Ni ada tempat salin baju. Banyaknya. Tengok ada kas maya siap. Sebelah ni pula. Wow, bilik air semua luas jelak. Pasal kita mari lama kali kita rasa nak duduk jenis puas hati deh. Boleh nak duduk lah lama kali deh. Comel sangat boleh pas rumah ni bilik ni paling luas pada bilik lain-lain tengok ni. Harga RM1,490 je. Ni mai tengok bilik Aina dulu.
Wah, bilik Aina ni. Anuk lah makna kata deh. Tengok dia buat. Dia buat ada 4 nukih dia. Dia tukih. Lepas tu nampak budak-budak sikit. Ada mari-mari pun budak sikit. Atas kepala tidur pula ada lemari saya mau. Ada lemari. Tu. Siapa tak saya tidur tak katil masuk pergi tidur lemari boleh. Bilik ni ton dia biru putih deh. Wow, bilik air pun masuk. Budak-budak. Siapa bawa anak boleh masuk bilik ni. Memek dah suka. Tengok Xiaomi. Tengok Xiaomi ni. Sebelah ni. Wow. Tak lagi ialah bilik Nasrin. Wow. Ni ton lain pula saya mau. Ya sungguh bilik dia tak super belakang deh. Tengok Ni tengok Super macam kita mari banyak-banyak umur gitu Apa ada nak boleh apa nama? Nak kerja banyak kerja bisnes kita kena mai duduk sini untuk kerja. Ni ada tempat bisnes dia. Lepas tu tepi tu ialah kaunter jangok. Kaunter jangok pada bukan tak ada. Kaunter jangok. Ni orang panggil moden-moden lah sikit deh. Cakap bilik air dia cak gapo? Cak Ija kedai. Nanti kita nak buka deh. Wah, Cak Ija sungguh Cik Mung. Tengok bilik air dia. Tengok waktunya jauh, comelnya. Ni harga $990 belakang. 4 bilik tadi kita tengok berbeza tu $990 belakang. Cik Mung tak sampai 1,000. Okey, di Nano ni bukan sekat kata ada tempat tidur saja. Dia ada makan ni, ada kedai kafe, ada kedai suci, ada kedai Jepun, ada kedai makan ni masuk ke panas, ada makan ni petang, ada makan ni pagi. Kedai-kedai ni tak serupa. Ni 7 jenis. Lepas tu dia ada aktiviti. Aktiviti dia ada gapo tak? ATV, naik ATV. Manjak tali. Wow. Zipline lagi. Lepas tu banyak kepoh lagi. Kita tengok matahari jatuh pun ada. Lepas tu ada suana water park pun ada. Sini si bos sebi. Palai pada tu pula sini deh. Nak royak kata ada dengan tempat dobi, ada tempat basuh kereta sekali. Senang untuk ibu bapa pula. Tu dia. Sini juga ada taman mini zoo. Semua boleh bawa anak-anak mari tengok mini zoo ada belakang apa nama kura kambing pelik-pelik ayam. Ada belakang ayam bulu banyak tu pun ada sibuk. Ada lanak, ada kijai. Belakang ada sini bolehlah mak buat mari anak-anak buat main. Mari Krabi jangan lupa di Nano.